So esok Cik Na Kopi Nissan akan datang ke stadium ni. Kita tengok esok ada main apa pula. Esok kanopi apa semua akan masuk. So hari ni kita shoot video geng-geng Wira. Okay guys, so hari ni kita sedang shooting video geng-geng Wira. Jangan tengok kita aku tapung. Nak tunjuk kita belakang, tengok fokus kita belakang lah. Okay. Penat sobat. Sebenarnya dah shoot separuh dah, tapi ni nak saja macam buat ada konten sikit. Okay, jadi jom kita saksikan. Let's go. So, ini tak ada kaitan apa-apa dengan Wira Day punya event Ini saja Adam shoot video untuk nak buat, orang kata ada modal shoot pakai apa. Dia sebenarnya cerita dia, Adam nak test kamera Adam sebab Adam tak pernah shoot kereta pakai kamera baru Adam ni, Sony ZV-E10 ni. So petang ni lah kita nak shoot, that's why Adam kumpulkan member-member Adam yang boleh hadir ni. Alhamdulillah. So alhamdulillah semua sampai tapi hujan. Tadi masa dia orang sampai tadi hujan. So ada jugalah Adam shoot dalam hujan sikit tadi. Jadi korang boleh tengok hasil dia. So ni Adam dah siap shoot sebenarnya. So Thomas Car original kat sini guys. Kita ada Sapit CF, kita ada Mansteady, kita ada Jihan BFG, Jihan Aircon. Kita ada Joe dan kita ada last kali kita ada Alif Aziz lah. Alif Aziz. Korang boleh tengok lah kereta dia. Baik dah. Kita ada Alif Aziz kat sini. Kita ada Jihan. Kita ada Mansteady. Peace sekali mang. Oi baik dah mang. Kita ada Sapit CF di sini dan Kero. Last kali kita ada Joe. Sedang bermain bersama anaknya dan kucing. Settle ya, shoot video je. Settle ya. Baik ya. Cung. Mang, kenapa Cemang pegang ni? Pegang kali mic ni. Okey, Cemang bagi kata-kata sikit untuk sudah. Orang luar nak mai ke event tadi. Hati-hati memandu kenapa ke? Boleh redah dah. Tak ada lah. Dengar mang, kebok mang. Kebok. Okey, untuk peserta-peserta tadi. Kalau ada breakdown ke hello bang. Kebok mang. Mana mang? Lepas lagi. Okey. Ni semua balik belaka sebab semua ada kerja belaka, jadi dia orang kena balik lah. Korang tengok ni. Ini kereta ni Adam pernah buat review itu dalam YouTube Adam guys. Sekarang kereta ni dia dah berubah sikit dia dah berubah sedikit wajah dari segi rem, stiker. Banyak guys. Padu ni guys. Kereta ni kalau buat game Madden ni naik sobat. Kalau buat game Madden. Cerita tak buat game Madden. Kalau kata aku nak buat game Madden dah Ya salam, sekeru sobat. Okay, jadi kita jumpa pada hari esok. So esok Cik Na Kopi Nissan akan datang ke stadium ni. Kita tengok esok ada main apa pula. Okay guys, esok kanopi apa semua akan masuk. Jadi korang tunggu untuk video esok pula. Okay guys, kental di jiwa, padu di jalan raya. Kadang-kadang mah kental di jiwa, padu di jalan. Kali ni kental di jiwa, padu di jalan raya. Ya. Mantap.
Mas Tandy mantap. Yang ni tak boleh tinggal yang ni guys. So bos keri kita berada di dalam kereta daripada tadi guys. Dia dah hampir seminggu dah. Dia memang hari-hari dia datang ke stadium. So hari ni pun walaupun tak ada kerja-kerja nak start buat lagi untuk Wirade, so dia tetap datang juga guys. Lah ya salam. Ini nak buat video. Bukan senang nak dapat masuk dalam lita ni tau. Tak ada orang tau. Tu kata. Kita kalau komen ni kita ambil dah gambar ni. Adam sebenarnya guys, sebab apa Adam belum cat lagi depan ni? Sebab Adam ingatkan Adam nak save budget untuk nak cat sebiji kereta. That's why Adam tak cat lagi kereta ni guys. So kalau Adam nak cat separuh dulu depan ikut yang warna body ni, so macam rugi lah. Dah hampir makan RM1,000 juga nak cat separuh depan half cut ni guys. Dah kalau nak cat satu body kereta RM3,000, RM4,000. That's why Adam pakai je macam ni. Pedulikan kata orang.